Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Sejarah perpisahan Pulau Pinang dengan Kedah. Pada abad ke-18, Kedah adalah sebuah kerajaan Melayu yang berdaulat yang terletak di bahagian utara semenanjung Tanah Melayu. Sultan Kedah ketika itu, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, memerintah dengan penuh kewibawaan, namun kedudukan Kedah pada masa itu menghadapi beberapa cabaran. Sebagai kerajaan Melayu, Kedah sering terancam oleh serangan luar, terutamanya dari Siam yang semakin menguasai wilayah utara semenanjung Tanah Melayu. Pada tahun 1786, seorang pegawai British yang bernama Francis Light datang ke Pulau Pinang, sebuah pulau kecil yang terletak di sepanjang Selat Melaka. Light yang bekerja untuk syarikat Hindia Timur British melihat potensi besar Pulau Pinang sebagai sebuah pelabuhan strategik yang dapat digunakan untuk menguasai laluan perdagangan yang sibuk antara Asia Timur dan Barat. Pulau Pinang pada waktu itu tidak terlalu dihuni, namun ia mempunyai kedudukan geografi yang sangat penting. Sebagai seorang penjajah yang bijak, Francis Light tahu bahawa untuk membina sebuah jajahan perdagangan yang berjaya, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada kerajaan tempatan. Oleh itu, Light memulakan rundingan dengan Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, untuk mendapatkan hak ke atas Pulau Pinang. Pada masa yang sama, Sultan Kedah menghadapi masalah besar. Kedah pada waktu itu terperangkap dalam ketegangan politik dan militer dengan kerajaan Siam yang berusaha menakluk dan menguasai lebih banyak wilayah di utara semenanjung. Sultan Kedah juga berada dalam keadaan kewangan yang agak tertekan dan memerlukan sokongan luar untuk mempertahankan kerajaannya daripada ancaman Siam. Melihatkan keadaan ini, Francis Light menawarkan tawaran yang sangat menarik. Beliau berjanji untuk memberikan bantuan ketenteraan kepada Sultan Kedah sekiranya beliau bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada British. Tawaran ini yang kelihatan menguntungkan bagi Sultan Kedah akhirnya diterima. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light berjaya menandatangani perjanjian yang membawa kepada penyerahan Pulau Pinang kepada British. Perjanjian ini memaklumkan bahawa Pulau Pinang akan menjadi sebuah kawasan yang dikuasai oleh British. Namun sebagai imbalannya, Sultan Kedah akan diberikan bantuan tentera daripada British untuk melawan ancaman Siam. Dengan perjanjian ini, Pulau Pinang kini sah menjadi milik British. Dan Francis Light mengasaskan Georgetown yang kemudiannya menjadi bandar utama di pulau tersebut. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku selepas perjanjian itu tidak seperti yang dijangkakan oleh Sultan Kedah. Setelah British menguasai Pulau Pinang, mereka mula memperkukuh pengaruh mereka di kawasan itu, membangunkan pelabuhan dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Namun bantuan ketenteraan yang dijanjikan kepada Sultan Kedah tidak pernah diberikan sepenuhnya. Sebagai tambahan, setelah British menguasai Pulau Pinang, mereka secara perlahan-lahan memperluaskan kawasan pengaruh mereka ke kawasan-kawasan lain yang lebih besar di semenanjung Tanah Melayu. Sultan Kedah, walaupun pada asalnya berharap mendapat bantuan ketenteraan, mula menyedari bahawa pengaruh British di Pulau Pinang semakin kuat dan mereka tidak lagi memenuhi janjinya untuk membantu Kedah menentang Siam. Pada tahun 1791, hanya 5 tahun selepas Pulau Pinang diserahkan, British akhirnya menguasai sepenuhnya pulau itu dan menjadikannya sebagai sebuah koloni British. Georgetown berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan dan pengaruh British di pulau tersebut semakin mengukuh. Kedah, walaupun masih kekal sebagai sebuah negeri yang berdaulat di bawah pemerintahan Sultan, kehilangan kuasa sepenuhnya ke atas Pulau Pinang. Sultan Kedah yang pada mulanya berharap untuk mendapatkan bantuan ketenteraan, kini berhadapan dengan kenyataan bahawa Pulau Pinang telah terpisah dari negeri mereka secara kekal. Namun dalam beberapa dekad berikutnya, Sultan Kedah terpaksa berurusan dengan beberapa masalah lain, termasuk ancaman dari Siam, yang akhirnya menyebabkan Kedah menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1826 yang memberi lebih banyak kuasa kepada pihak penjajah. Begitulah kisah bagaimana Pulau Pinang terpisah daripada Kedah yang bermula dengan sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi kedua-dua pihak, namun berakhir dengan kehilangan kuasa ke atas pulau tersebut oleh Sultan Kedah.
Pulau Pinang yang kini menjadi sebuah negeri yang makmur terus berkembang di bawah naungan British, manakala Kedah tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya di semenanjung Tanah Melayu. Sejarah ini memberi kita pengajaran tentang bagaimana kuasa dan pengaruh luar boleh mengubah nasib sesebuah negeri dan bagaimana strategi politik serta perjanjian boleh membawa kepada perubahan besar dalam sejarah.